Eddie Ashraf kembali rebut trofi FFM selepas 18 tahun. Pelakon popular Eddie Ashraf kembali mencuri perhatian apabila dicalonkan semula dalam Festival Filem Malaysia ke-34, FFM 34, selepas 18 tahun tidak bertanding. Eddie, atau nama sebenarnya Muhammad Eddie Ashraf Rosmadi, 32, menyifatkan pencalonan dalam kategori pelakon pembantu lelaki terbaik itu sebagai satu mimpi menjadi kenyataan selepas lebih 2 dekad bergiat dalam industri seni. Kali pertama saya dicalonkan ketika berusia 12 tahun dalam kategori pelakon kanak-kanak terbaik pada FFM 20. Kini, selepas 20 tahun, saya kembali ke pentas sama dan ia benar-benar bermakna buat saya, katanya ketika ditemui pada sidang media filem terbarunya, Klepit, semalam. Eddie berkata, berada sebaris dengan pelakon hebat seperti Eman Manan, Shukri Yahaya, Syafiq Kyle dan Syazwan Zulkifli sudah cukup membanggakan. Menjadi antara 5 terbaik pun sudah satu penghormatan besar. Soal menang atau kalah, saya serahkan kepada rezeki dan juri, ujarnya. Beliau turut menzahirkan keyakinan terhadap integriti barisan juri FFM dan berjanji akan hadir ke malam kemuncak sebagai tanda sokongan terhadap acara berprestij itu. Untuk FFM 34, Eddie dicalonkan menerusi wataknya sebagai beja dalam filem Kahar, Kapla High Council.